Hai, ini adalah sedikit kesinambungan tentang suku Mogami tadi. Okey, tadi tu pun terlampau pendek. So, aku share sikit lah supaya korang lebih faham. Sebab takut ada yang tak faham. Okey, untuk pengetahuan korang, suku Mogami ni merupakan salah satu urban legend dalam kepercayaan Jepun. Aku rasa aku pernah share dekat live aku sebelum ni. InsyaAllah for next content aku akan susun balik satu persatu tentang urban legend dari Jepun ni dalam bentuk video macam ni. Okay, dalam kepercayaan Jepun, okay, setiap benda mati, okay, macam orang kata payung ke, slipper ke, cerik ke macam tu, yang berusia lebih dari 100 tahun, dia akan hidup semula dan akan bernyawa. Dari segi harfiah, maksud suku Mogami itu adalah roh dalam benda lama. Ikut adalah beberapa contoh suku Mogami yang terkenal dalam kepercayaan Jepun. Pertama adalah Karakasa Obake ataupun kata payung berhantu. Karakasa Obake ni merupakan makhluk yang akan berubah menjadi mata satu dan lidah panjang. Kedua adalah Chochin Obake. Okey. Chochin Obake ni merupakan lampu tanglung hantu. Orang cakap lampu tanglung hantu ni yang akan berubah menjadi muka dan taring. Ketiga adalah Bakezori, okey, ataupun selipar jerami hidup. Yang ni agak kelakar sikit lah. Dikatakan selipar ni, dia kata dia akan marah ataupun kecewa sebab orang kata jarang digunakan. Sebab tu dia marah. Keempat, popular tentang suku Mogami ni adalah Morinji no Okama. Okay? Morinji no Okama ni sebenarnya orang kata dia cerik tau. Dia cerik lama yang berubah menjadi orang kata anjing rakun yang akan menari dekat kuil lama Morinji. So pada pendapat korang, logik ke benda yang dah lama berusia beratus tahun tu dia akan kembali bernyawa?